Assalamualaikum. Hai guys. Banyaknya assignment. Ada Cha lah. Boleh ni. Cha. Korang kenapa Insyik? Assignment aku banyak gila. Sumpah tak siap lagi. Kau nak kau tolong siapkan aku ni. Aku bagi kau RM50 Boleh? 50 Insyik. Tapi tu kan tanggungjawab kau. Aku kan apa? Nanti makan tu sama. Tak adil lah. Alah tak apa. Leceh tak kisah pun sekarang. Semua dah buat macam tu. Bukan leceh tahu pun. Boleh lah. Insyik, kalau semua benda tu salah, tak bermakna semua tu betul. Ni dah kira rasuah kecil tau. Iman, kau ni apa lah. Sekarang semua benda pakai duit tau. Senang. Tapi bila kita fikir balik, lama-lama benda tu akan terbiasa. Sah, integriti ni bukan benda main-main Insyik. Nak tak korang lah. Dah, malas. Bye. Man, kau rasa kalau kita bagi hadiah ke pensyarah tu dikira rasuah juga ke? Kalau bagi sebab nak makan lebih dan untuk kelebihan sendiri, itu rasuah. Tapi kalau hadiah ikhlas dan tiada niat lain, itu lain. Sebab ramai kata benda tu biasa, tapi makin lama aku fikir aku rasa benda tu salah. Ya, sebab kita dah mula normalisasikan budaya rasuah tu. So, bila benda tu kita anggap biasa, budaya tu akan makin kuat. Oh, faham. Insyik, kau okey ke? Kau nampak tak okey je? Aku okey je. Tapi sebenarnya aku dengar apa yang kau cakap semalam. Aku tak patut macam buat kerja aku. Walaupun benda tu kecil tapi dia tak salah. Aku minta maaf korang. Apa Insyik, yang penting kau belajar dan belajar. Tak Insyik tak apa. Integriti tu dah tak ada diri kau. So step by sekarang lah aku kena pukul dia sendiri. Terima kasih kerana sudi ditemubuat. Saya ingin tahu apakah pendapat anda tentang orang yang membeli tugasan daripada orang lain. Saya rasa beli tugasan tu tak wajar. Kerja tu hak pada sendiri. Bukan sekadar untuk lulus tapi untuk belajar. Kalau kita beli kerja, kita sebenarnya menipu diri sendiri. Dan akhirnya masyarakat hilang keyakinan kepada graduan. Apakah kesan tindakan ini kepada masyarakat secara umum? Kesan kepada masyarakat besar. Bila ramai graduan yang tak buat kerja sendiri, industri nanti dapat pekerja yang tak mahir. Tak ada etika kerja dan masyarakat akan mula hilang kepercayaan kepada profesional muda. Terima kasih. Bye. Tolak rasuah, tegakkan integriti. Bye.